boleh guna penyodok yang macam ni. Dia boleh sodok tanah, boleh buang rumput. Nah, dia punya lebar penyodok ni pun boleh pilih. Untuk yang saya ada ni 30 cm. Dia ada 20 cm dan lain-lain saiz pun ada. Dia punya reka bentuk pun stainless steel. Jadi besi yang tahan karat lah. Tengok dekat bahagian tapak pemegang batang ni pun dia ada buat lubang untuk kita masukkan batang pemegang lah. Dia ada juga bahagian piang peteri kat bahagian ni. Dia punya reka bentuk ni tahan lasak lah. Kita boleh sodok tanah. Nak buang lumut-lumut yang ada di atas simen pun boleh. Macam saya ni, saya nak buang rumput yang ada ni. Jadi mudah lah nak sodok tanah pun boleh, nak buang rumput pun boleh. Sodoknya, kita sodok aja dia dah keluar. Jadi mudah lah nak pakai, kita cuma sodok ya. Dia memang tajam bahagian depan ni. Harga penyodok macam ni pun murah saja. Nak beli, boleh tekan produk lah bawah.